kita akan buat basketball di dalam blender. Jom kita buat sekarang. Okey, mula-mula kita pergi add modifier. Lepas tu kita pergi generate, kita pergi subdivision. Lepas tu kalau korang pergi sini, 2. Korang tekan ni, lepas tu korang apply. When dah apply tu, lepas tu korang pergi kat edit mode. Lepas korang dah pergi edit mode tu, korang pergi korang pergi toggle x-ray. Lepas tu korang tekan Y. Situ, lepas tu korang tekan sini. Shift, tekan dia dulu. Sini, lepas tu korang tekan shift. Lepas tu korang tekan Z. Dah jadi macam tu. Bawah. Lepas tu korang tekan X vertices. Dah jadi satu kan. Lepas tu kita tekan dia balik. Dah tekan tu. Dah jadi macam tu kan. Korang pergi sini Z. Dah jadi macam tu kan. Korang tekan sini. Tekan K. Situ. Okay. Korang tekan situ. Enter. Okay. Lepas tu kita pergi add modifier. Kita pergi mirror. Lepas tu korang tekan Y. Korang nampak kan Y ni Z juga. Lepas tu korang tekan clipping. Dan tekan clipping ni korang tekan apply. Okay, kita pergi balik add modifier. Lepas tu kita pergi dekat subdivision. Biarkan je dia jadi satu. Okay, lepas tu kita pergi ke apply. Kita apply. Dah jadi macam tu kan. Jom kita pergi edit mode balik. Okay, saya korang tekan tab. Okay, kita tekan ni. Kan korang tekan A. Dia tukar jadi macam tu. Okay, kita pergi mesh. Transform to sphere. Ada je macam tu. Nampak tak dia punya tepi-tepi tu? Okay, dah jadi macam tu kan. Cantik kan. Okay. Jom kita pergi kembali ke H. Okay, jom kita select. Atas ni kan macam ada tu, kita select. Kita tekan shift alt. Lepas tu kita select. Pegang. Dah jadi macam tu kan. Kalau tekan tengok belakang ada lagi. Lepas tu kalau tekan tengah-tengah ni. Tengah-tengah. Ni. Middle one. Ni. Okay, ni salah. Tekan ini. Okay. Ni. Tengok belakang. Ada kosong lagi ni. Okay, dah jadi macam tu kan. Okay, jom kita pergi data. Kita tekan ni. Korang tekan assign dulu. Okay, kalau kita select apa-apa kan, dah salah kan, korang tekan select. Tengok dia jadi balik. Kita dah select dah ni. Kita dah select dah pun. So, kita akan bevel. Okay, kita dah assign kan. Assign. Okay, kalau kita buat macam ni, kita pergi kat select. Okay, barulah kita control B. Kita control B. CK. Okay. Okay, jom kita pergi object mode balik. Okay, kita ni select kan. Control minus. Okay, barulah kita pergi tab. Okay, jom kita pergi dekat add modifier. Kita add modifier. Kita pergi kat subdivision. Okay, kita ni subdivision tu. Okay, kita shade smooth. Jom kita pergi dekat tab balik. Ni tab. Okay, kita pergi edges dah. Alt S. Okay, kita pergi kat sini. Proportional editing. Okay, dah. Okay, sekejap kita tunggu. Sekejap. Ni arrow. Sekejap. Okay dah. Jangan tu kan. Okay, jom kita pergi object mode balik. Object mode. Kita dah ada beautiful basketball. Okay, jom kita warna. Kita pergi materials. Kita tekan ni.
kita tekan bawah ni kan. Kita buat. Okey, warna oren. Kita tekan ni. Jadi Jom kita pergi atas ni. Atas. Kita tekan ni. Nampak tak macam jam ni kan? Kita pergi dekat ni. Ball ni. Okey, tekan. Dia dah jadi macam tu. Tengok ni. Jadi, ni warna dia punya tu. Materials. Okey, jom kita pergi edit mode. Okey, kita tekan tab macam biasa je. Tab. Okey. Okey, kita pergi data. Okey, kita dah tambah kan. Kita pergi dekat select je. Select. Kita control minus balik. Okey. Control minus balik sekali je. Control minus. Okey dah. Sekali je Sekali. Okey, kita pergi a new materials. Kita tekan tambah. Kita tekan new. Kita namakan ni trim. T-R-I-M. Trim. Okey, kita tekan assign. Kita tekan ni. Korang tekan ni. Barulah korang tekan object mode. Dah jadi. Okay, belum lagi. Kita akan buat biji-biji dia. Kejap. Okay, kita pergi dekat ball balik. Material tu. Warna oren. Okay, kita pergi shift A. Tekan ni, kita tekan shift A. Kita search Voronoi texture. Okay, kita letak bawah. Okay. Okay, kita pergi shift A. Sekejap. Kita tekan G kan. Yang ni, Voronoi texture. Kita tekan G jauh sikit. Okay, barulah kita pergi shift A lagi. Shift A. Search bump. Bump. B-U-M-P. Bump. Kita letak sini. Bump warna purple. Kalau Voronoi texture warna tu. Warna coklat. Bump. Kita normal. Kita pergi dekat normal. Okay, normal. Okay, yang atas ni. Kita pergi dekat height. Dah height. Okay, dah jadi macam ni kan. Okay, jom kita scale. A little bit. Okay. Kita pergi invert. Invert. Kita pergi shift A. Kita tekan shift A. Kita tekan color ramp. C-O-L-O-R. Lepas tu kita tekan space. Kita tekan R-A-M-P. Color ramp. Okay, kita letak sini. Oh, okay. Kita tekan ni. Kita push it up. And push it down. Okay, kita pergi random. Lepas tu kita kosongkan dia. Lepas tu scale kita macam ni scale. Kita tekan 2, 0, 0. Kita tekan point. Okay, kita pergi edit. Kita pergi preferences. Lepas tu kita tekan search. Kita tekan macam node. Node Wrangler. Okay. Kita tekan ni. Kita pergi kat base color. Okay, kita dah siap. Okay, jom kita tekan Voronoi texture. Kita tekan Ctrl T. T. Dah jadi macam tu. Scale.
Okey, kita buang minus. Okey, kita tekan enter. Okey. Okey, kita tekan ni random. Random kita tekan macam kosong. Point 2 3 0. Enter. Alright. Tengok dia macam kecil-kecil kan. Nampak tak macam bulat-bulat tu kan? Gitu malah macam biji bola basketball. Base color kita cabut. Dah jadi. Okey. Kita pergi dekat ni. Kita tekan ni. Lepas tu kita tekan ni. Kita tekan macam ni. Barulah kita tekan Add Studio. Barulah dah jadi. Tapi kita belum siap lagi. Kita tekan delete yang bola-bola tu. Kita check. Kita tengok ni ada lagi tak? Kita tengok ni ada lagi ke tak? Okey, ada lagi kan? Buang. Okey. Shift. Kan. Kita tekan X. Delete. Barulah kita boleh tu. Kita tekan ini. Kita tekan kamera. Barulah kita tekan ni. Kita tekan ni. Kita tekan cycle. Barulah kita boleh tu. Tekan ni. Kamera. Kita tekan view. Kamera tu view. Barulah kita buat macam ni kan. Boleh macam korang suka buat macam ni. Barulah kita tekan render. Kita tekan render image. Cuba tengok. Sekejap, tunggu je. Ni dia tengah siap kan. So tak apalah. Tengok dah cantik kan. Inilah saya punya video. Okey, jangan lupa like dan subscribe saya punya video. Bye bye. Jumpa lagi kawan-kawan. Bye.